Juara dunia Cheng Tangji dan Toh Iwe, Aaron Chia dan So Huyik serta Pelitan dan Amtina semuanya akan beraksi untuk menjadi juara Pro 2 Malaysia Master 2026 di Unify Arena 19 ke 24 Mei ini. Sebelum orang ramai beli tiket 2 April ini, Sinar nak belanja anda tiket untuk sokong jago-jago badminton negara. Cepat layari sinar.my, jawab soalan mudah untuk peluang menang tiket ke Pro 2 Malaysia Master 2026 atau dapatkan harga early bird sebab #BAM Belanja Raya di www.tickettoyou.com.my. Terma syarat dan notis privasi di sinar.my. Jom berikan sokongan anda kepada jago-jago badminton negara di sana. Sinar, muzik retro terbaik. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Terima kasih. Baba kat mana? Ayan kat sini sorang-sorang. Baba kata nak ambil Ayan. Baba, Ayan takut. Ada orang di sini. Itu rakaman terakhir Ahyan. Misteri masih belum terjawab. Stream Astro Originals Good Boys Go to Heaven di Astro One dan aplikasi Suka. Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Dengan Safiutku Rania Seri kian mendalam. Semarakkan seri keremajaan transformasi irama. Safi semarakkan seri jadikan realiti. Semarakkan seri dengan Safi Youth Gold Rania. Dalam hidup kita ni kan, mudah sangat nak naik angin tau. Marah tu normal, tapi cara kita mengendalikannya yang membezakan kita semua. Jadi, setiap kali anda rasa nak meletup, berhenti dulu. Kerana beberapa saat itu boleh selamatkan anda daripada perkataan atau tindakan yang anda akan sesali. Saya, Kuna Zatu Shima, ataupun lebih dikenali dengan Shima Teringin, peka dan prihatin di Sinar Muzik Retro terbaik. Jom semak terma dan syarat untuk menyertai peraduan di Sinar. Pastikan anda memahami syarat-syarat serta notis privasi kami. Layari laman web kami sinar.my. Zon aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Kesederhanaan Pro 2 direka untuk pemilikan mudah. Pro 2 Trust direka untuk pengalaman pemanduan praktikal. Kunjungi bilik pameran Pro 2 hari ini. Astro Camp Badminton 2026 kini kembali. Kami mencari bakat muda berumur 10 hingga 12 tahun dari seluruh Malaysia. Tahun ini Camp Badminton akan berlangsung di 25 hingga 26 April di Pulau Pinang, 2 hingga 3 Mei di Johor Bahru, 9 hingga 10 Mei di Miri, 15 hingga 17 Mei di Kuala Lumpur. Pemain terbaik akan ke kamp pemilihan Kuala Lumpur dan berpeluang berlatih di Thailand. Daftar sekarang di bio Instagram Astro Kasih Malaysia. Zon aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Ketenangan dan kegembiraan setiap kali anda memperbarui insurans kenderaan Pro 2 Total Protect Plus. Bulan Mei, nikmati voucher Food Panda percuma. Detaklog terma. Buletin Petronas di Sinar. Mula-mula nak singgah Petronas sekejap je. Sekali isi masa, isi perut, isi bakul, isi ganjaran. Isi semua sekali di kedai Mesra. Ini baru Mesra. Sekatan terhadap fungsi pesanan terus atau DM dan keupayaan carian profil bagi pengguna bawah usia 16 tahun dilihat mampu lindungi kanak-kanak di ruang cyber. Persatuan Pengguna Cyber Malaysia sifatkan langkah itu sebagai komponen kritikal dalam cadangan sistem pengesahan umur untuk mengakses media sosial. Bulan lalu, Ops Cyber Guardian oleh PDRM telah menemukan hampir 500,000 fail bahan penganiayaan seksual kanak-kanak. Susulan itu, pihaknya berpendapat penemuan tersebut sebagai isyarat bahawa keselamatan digital kanak-kanak berada pada tahap kritikal. Ia sekaligus menjadikan langkah kerajaan untuk menyekat akses kepada individu yang berusia 16 tahun ke bawah dan mewajibkan pengesahan umur sebagai satu anjakan paradigma mendesak. Pulau Pinang ambil pelbagai langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas ekstrim ekoran fenomena El Nino di negeri itu. Kerajaan negeri melalui Met Malaysia sudah mengaktifkan beberapa mekanisme awal termasuk pemakluman status El Nino setiap bulan dan hebahan status cuaca panas. Dalam perkembangan lain, Met Malaysia akan memperkukuh sistem ramalan cuaca negara dengan penerapan teknologi AI seiring langkah agensi meteorologi antarabangsa.
Penggunaan teknologi itu dapat memberikan amaran awal bencana seperti banjir dan ribut dengan lebih cepat, tepat dan setempat. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri memperuntukkan lebih 3 bilion ringgit untuk pelaksanaan 18 projek tebatan banjir bagi mengurangkan risiko banjir di Pahang. Dan sebuah pesawat telah melakukan pendaratan cemas di sekitar Kuah Langkawi ketika jalani penerbangan latihan hari ini. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, kedua individu termasuk juruterbang di dalam pesawat itu dilaporkan selamat. Oi, orang sebelah. Buat apa tu? Jangan kacau. Saya nak fokus kepada Brother Sinar sekarang. Muzik retro terbaik. Brother Sinar bersama Rahim, Ray dan Falik di Cerdas. Jangan lepaskan peluang ke konsert Asmara Loka Sabtu 4 Julai di Ipoh Convention Centre. Rebut tawaran early bird untuk tempoh terhad atau dapatkan tiket anda di www.tickettoyou.com.my. Cepat dapatkan tiket dan bersiap sedia untuk menghayati setiap emosi cinta. Asmara Loka dibawakan khas oleh Fuse, Sinar Muzik Retro Terbaik. Kenyataan ada di mana-mana, tapi kebenaran ada di MMU. Kecanggihan ada di mana-mana, tapi kecekapan ada di MMU. Sesungguhnya andalah sebahagian dari kami. Dunia digital akan kita terajui. Dari kejuruteraan AI ke animasi, kepakaran undang-undang, perniagaan dan ICT. Semuanya ada di Multimedia University. Anda dan MMU satu destinasi. Layari mmu.edu.my. Kamu dalam MMU. Kita ni kan pantang dengar bunyi notifikasi. Terus gatal tangan nak capai telefon. Padahal masa tu tengah memandu. Saya faham ada masa rasa macam perlu dibalas segera. Tapi cuba bayangkan, sekejap kita tunggu. Boleh selamatkan nyawa kita dan orang lain. Kalau nak reply, pastikan sampai ke destinasi dulu. Jangan risau, telefon tu takkan ke mana-mana. Tapi kalau kemalangan, semuanya boleh hilang dalam sekelip mata. Saya Misha Omar, pekedar prihatin di Sinar Muzik Retro Terbaik. Orang lain suka ngetih petang-petang, tapi saya suka layan Brother Sinar setiap petang. Muzik retro terbaik. Kan malam anda bersama rocker sebenar Vertical Horizon 22 Mei ini. Kami bawakan untuk anda Vertical Horizon Live in Malaysia yang akan berlangsung pada 22 Mei ini di ZEP Kuala Lumpur. Nak nyanyi bersama Vertical Horizon dengan percuma? Mudah je. Layari sinar.my dan jawab soalan mudah tentang Vertical Horizon Tetaklok Terma. Sinar, muzik retro terbaik. Sebagai seorang ibu, kita semua ada satu doa yang sama. Bukan sekadar mahu anak pandai di sekolah, tetapi aktif, gembira dan seronok menurun ke dunia. Sebab itulah perkembangan otak anak perlu disokong setiap hari. SKB Mindtropic diformulasi berasaskan sains dan kajian berpaten untuk menyokong fokus, ingatan, emosi dan keyakinan anak. SKB Mindtropic, serlakan potensi anak anda. Layari skb.com. Tiada bakat yang tepat? Proses temu duga tidak berjalan lancar? Eternity Recruitment, rakan pengambilan bakat yang dipercayai dengan calon yang tepat. Layari eternity-recruitment.com. Always the right people, Eternity. Sekarang ni mesti anda rasa senang nak tengok movie kan? Tengok movie cetak rompak bagai filem tu bukannya muncul sekelip mata. Ada orang yang penat siang malam hasilkan jalan cerita, shooting, edit macam-macam lagi. Jadi bila kita pilih jalan haram, mereka tak dapatlah ganjaran yang sepatutnya. Jadi kalau nak enjoy movie, pilih cara sah. Beli tiket, langgan platform rasmi. Sambil tu, kita dapat membantu industri filem kita. Pesanan ini daripada saya, Aziz M. Osman, pekedar prihatin di Sinar Muzik Retro Terbaik. Aduh, batuk pula dah. Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan Madu Plus. Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni. Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan Madu Plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak. Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat. Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
Curix. Ramai di kalangan kita bila makan suka ambil banyak-banyak, tapi akhirnya makanan terbiar dan terbuang. Sedar atau tidak, setiap suapan yang terbuang adalah pembaziran rezeki dan usaha orang lain. Ambil ikut keperluan, kalau tak cukup barulah tambah. Ingat, ambil sekadar perlu. Saya itu Muhammad dari kumpulan Blues Gang, peka dan perhatian di Sinar Muzik Retro Terbaik. Sinar di Sandakan 106.9 FM. Tak dengar Gen Sinar Pagi, rugi. Tapi tak apa, kami bagi peluang untuk anda. Aku hari-hari beli belah tau. Buat shopping awak Ya, sebab ada banyak kita artis nak kena pakai baju-baju untuk buat Instagram review semua kan. Jadi kadang tak naklah pakai baju sama juga, tapi yang murah-murah lah. Aku kadang beli yang longgok-longgok, yang sale lah. Jadi kena menyelam sikit. Tapi kalau keluar tu pap tengok baju anak. Kita tengok baju anak-anak. Anak 5, walaupun yang lelaki tu dah besar pun beli. Hairil, walaupun macam tu t-shirt kau macam kain buruk ni mak kau ganti. Ni Arik ni anak yang tu. Baiknya mak. Lepas tu balik pula bentangkan barang-barang yang aku beli tu. Suami duduk kat tepi tengok, ya tu siapa punya. Lepas tu dia diam, dia termenung tu dia tidur balik. Kenapa? Sebab dia tak ada. Terasa ke? Terasa aku rasa. Aku lupa. Aku baru teringat sibuk beli baju anak, baju laki tak beli. Tapi baju orang suami. lelaki tak apa kan. Orang lelaki kita tak pakai yang ingat sama ulang-ulang pun tak ada masalah. Kasut awak beli 3 pasang. Mungkin kalau kita suka satu-satu tu. Lega lah, bolehlah beli baju aku balik. Janji okey untuk dengarkan Gen Sinar Pagi bersama Roy Azman, Sharifah Shahira dan Hefni setiap Isnin hingga Jumaat jam 6 hingga 10 pagi. Dihiasi dengan Ella Furniture. Sofa anti cakar dan mudah cuci semestinya di Ella Furniture. Lawati showroom Ella Furniture atau FB dan TikTok Ella. Ella Furniture. Sinar, muzik retro terbaik. Di Sinar. Dengarkan Safi Salih, Rashid Saleh dan juga Roshan berborak mengenai bola sepak tempatan dan juga antarabangsa. Banyak cerita mereka nak kongsi dan semuanya adalah tentang bola. Anda juga boleh berikan pendapat anda kepada mereka. Pemain ke-12 di Sinar, muzik retro terbaik. 2 kali 2 apa? 2 kali 3 6. Bijak anak mama. Anak mama umur berapa? 2 tahun. Inilah hasilnya bila mama bagi SKV Mindtropic. Diformulasikan dengan bahan nootropic berpaten, terbukti secara saintifik membantu menggalakkan sel-sel otak berhubung. SKV Mindtropic bantu anak jadi lebih fokus, senang hafal dan semangat nak belajar. Dapatkan SKV Mindtropic untuk minda anak anda di skv.com. Bisa. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Terima kasih. Baba kat mana? Ayan kat sini sorang-sorang. Baba kata nak ambil Ayan. Baba, Ayan takut. Ada orang di sini. Itu rakaman terakhir Ahyan. Misteri masih belum terjawab. Stream Astro Originals, Good Boys Go to Heaven di Astro One dan aplikasi Suka. Ada soalan yang nak dikemukakan terus kepada penyampai Sinar? Kini anda boleh berinteraksi dengan mereka melalui aplikasi WhatsApp. Nak bagi idea, nak bagi komen atau apa saja, hantarkan mesej ke talian 016-326-0000 untuk maklumat lanjut serta notis privasi. Jom layari Sinar.my. Celcom Digi One. Pelan semua dalam satu. Kini lebih hebat. Nikmati postpaid tanpa had. 500 Mbps fiber. Peranti terkini. Security dan Disney Plus hari ini. Buletin Petronas di Sinar. Mula-mula nak singgah Petronas kejap je. Sekali isi masa, isi perut, isi bakul, isi ganjaran. Isi semua sekali di kedai mesra. Ini baru mesra. Rakyat Malaysia telah mula melakukan beberapa perubahan gaya hidup dalam usaha menyesuaikan diri dengan kesan ekonomi akibat krisis tenaga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia termasuk peningkatan penggunaan pengangkutan awam. Ia menyaksikan purata pengguna tren harian meningkat lebih 7% bulan lalu, manakala pengguna bas meningkat 10%. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. Tambah beliau, kerajaan akan terus pantau rapat perkembangan krisis bekalan global susulan ketidaktentuan ekonomi dunia yang masih memberi tekanan kepada pelbagai pihak.
Keputusan untuk tidak membenarkan sambutan Hari Guru di peringkat sekolah dan daerah bagi Institusi Kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS adalah sebagai langkah penjimatan. JAIS berkata, ia selari dengan titah Sultan Selangor untuk berbelanja dengan berhemat dan mengikut keperluan dalam mendepani ketidaktentuan situasi global. Jelasnya, keputusan itu juga dibuat ekoran kesan kepada ibu bapa atau penjaga yang terbeban dengan penyediaan hadiah kepada guru atas permintaan anak-anak. Sebuah pesawat telah melakukan pendaratan cemas di sekitar Kuah Langkawi ketika jalani penerbangan latihan hari ini. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, kedua individu termasuk juruterbang di dalam pesawat itu dilaporkan selamat. Met Malaysia akan memperkukuh sistem ramalan cuaca negara dengan teknologi AI. Antaranya dapat berikan amaran awal bencana dengan lebih cepat, tepat dan setempat. Dalam perkembangan lain, di BKL kenal pasti 14 hotspot banjir di sekitar ibu negara yang akan diberi tumpuan menerusi pelaksanaan pelbagai langkah mitigasi. Zon Aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Dapatkan rebat sehingga RM3,000 untuk arus atau aktiba bulan Mei ini. Rasai ketenangan pemilikan dan penyelenggaraan mudah Pro 2. Tempah SUV anda sekarang. The Takluk Terma. Pernahkah anda cuba menamatkan perkhidmatan komunikasi tetapi tidak tahu perlu bermula dari mana? Adakah prosesnya tidak jelas? Adakah caj yang dikenakan tidak dijangka? Adakah pertanyaan anda tidak dijawab? Anda tidak keseorangan. Consumer Forum Malaysia sedang membangunkan subkod amalan pengguna mengenai penamatan untuk menjadikan proses menamatkan perkhidmatan komunikasi lebih mudah, adil dan telus. Kongsi pengalaman anda. Sesi rundingan awam dibuka dari 12 Mei sehingga 3 Jun 2026. Layari laman web kami di www.cfm.my untuk maklumat lanjut. Zon Aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Apa jua cabaran hari ini? Kereta Pro 2 direka untuk setiap situasi. Dari penjimatan minyak sehingga kos pemilikan. Pandu bijak dengan Pro 2. Berita sukan di Sinar. JDT tekad cipta kebangkitan apabila berdepan Buriram United pada aksi separuh akhir kedua kejuaraan Kelab ASEAN esok. Pengendalinya Sisko Munoz berkata mereka akan amalkan corak menyerang dan tuntut barisan pemain buru gol awal untuk cipta kejutan di tempat lawan. Minggu lalu, JDT tewas 1-3 kepada Buriram United di laman sendiri pada aksi separuh akhir pertama. Muhammad Anik Kasdan raih tonik terbaik menjelang Sukan Commonwealth di Glasgow yang akan bermula Julai depan. Ini selepas badang negara itu berjaya bawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia di India semalam. Anik bakal jadi sandaran emas pada Sukan Commonwealth nanti setelah berjaya duduki tempat pertama dalam kategori 55 kg pada edisi lalu. Akhir sekali, Lizzie Jia kalahkan wakil India dengan straight set pada pusingan kelayakan pertama kejohanan badminton terbuka Thailand. Perseorangan lelaki negara itu akan turun sekali lagi dalam pusingan kelayakan kedua berdepan wakil Chinese Taipei. Stadium Astro sekalinya aksi sukan. Layari stadiumastro.com untuk perkembangan berita sukan terkini. B untuk bola, B untuk bijak, dan sekarang ini B untuk muzik retro terbaik. Brother Sinar bersama Rahim. Kebanyakan golongan wanita sekarang pilih untuk solat Zuhur lambat untuk jimatkan masa dan sekaliguskan solat asar. Ya, alasan mereka sebab tak nak bazirkan masa. Tapi macam mana pula hukum di sisi agama? Untuk mendapatkan jawapan bagi soalan itu, kita boleh tanya kepada Imam Muda Ashraf. Dengarkan jawapan kepada persoalan agama anda di Jen Sinar Pagi bersama Imam Muda Ashraf yang akan bantu kita selesaikan kemusykilan tentang agama dalam situasi ke situasi yang diselesakan oleh Siti Khadijah setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 7 pagi. Tak apa ke mak kau tak kisah kau tak bagi duit kat dia? Tak tanya. Tak ada pula dimintanya. Kalau mak ayah mampu, dia tanggung sendiri. Anak tak menjadi syarat. Begitulah kisahnya. Situasi ke situasi diselesakan oleh Siti Khadijah. Ada ketika kita perlu berhenti seketika dari sibuknya dunia. Cipta ruang untuk hati lebih tenang dengan kembali kepada fitrah ilahi. Jeddah, damai dalam waktu.
Segalanya bermula dengan legasi dan kini tiba masanya untuk mencipta identiti mereka tersendiri. Talk to My Manager kembali untuk musim kedua. Bukan sekadar pertandingan biasa. Ini perjalanan antara impian, keluarga dan masa depan. Siapakah yang akan mencipta identiti dari legasi tersendiri? Saksikan Talk to My Manager hanya dengan Astro One atau aplikasi Suka. Aduh, batuk pula dah. Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus. Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni. Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak. Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat. Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Pasal apa tu? Besar betul. Entahlah, dah dihantar dekat alamat rumah kita. Kita ambil je lah. Mana boleh, tak cek dulu ke? Siapa nama penghantar? Hadiah daripada peminat kot. Pernah tak terima bungkusan misteri macam ni? Tak tahu siapa yang hantar, tak tahu apa isinya. Sebelum terima apa-apa bungkusan, periksa dulu nama dan penghantar dan pastikan memang anda yang buat pesanan tersebut. Jangan terlampau percaya sangat, risikonya boleh membahayakan keselamatan dan privasi kita sendiri. Saya Adira Saimi, pekedan prihatin dari Sinar, muzik retro terbaik. Info trafik di Sinar. Di Jalan Kelang Banting, perlahan dari Taman Periang ke Jenjarum disebabkan kemalangan dilaporkan Wizz. Manakala di Lebuh Raya Persekutuan, Wizz melaporkan kemalangan berhampiran Seri Setia arah Shah Alam yang menambahkan kepada kesesakan dari Angkor Mall. Dan di Jalan Datuk Sulaiman, perlahan dari KSL City Mall ke Taman Seri Tebrau disebabkan kemalangan dilaporkan disusur keluar Lebuh Raya Tebrau. Laporkan kepada kami sebarang insiden atau kesesakan yang luar biasa di 016-529-7777. Dengarkan laporan trafik terkini di Sinar, muzik retro terbaik. Bila tak ada, sunyi. Bila ada, semestinya menghiburkan petang anda bersama Brother-Brother Sinar, muzik retro terbaik. Perhatian kepada Sinarian. Roy Azman, Sharifah Shahira dan Hefni telah bersatu untuk menyerikan pagi anda. Inilah Gen Sinar Pagi. Mereka bertiga akan pastikan anda mulakan hari dengan positif dengan info-info terkini dalam Sembang Kari. Rezeki termahal ialah kesihatan. Jadi dengarkan Check Up Sinar dan tingkatkan ilmu agama dalam Situasi ke Situasi bersama Imam Muda Ashraf. Pelbagai informasi yang Roy Azman, Sharifah Shahira dan Hefni ingin kongsikan kepada anda, antaranya detik-detik besar, cerita pagi-pagi, pantun berkarat dan banyak lagi. Rugi anda tak dengar. Gen Sinar Pagi bersama Roy Azman, Sharifah Shahira dan Hefni akan buat anda tersenyum setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 hingga 10 pagi. Gen Sinar Pagi dihiasi dengan Ella Furniture. Sofa anti cakar dan mudah cuci semestinya di Ella Furniture. Lawati showroom Ella Furniture atau FB dan TikTok Ella Furniture. Sinar, muzik retro terbaik. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Terima kasih. Baba kat mana? Ayan kat sini sorang-sorang. Baba kata nak ambil Ayan. Baba, Ayan takut. Ada orang di sini. Itu rakaman terakhir Ahyan. Misteri masih belum terjawab. Stream Astro Originals, Good Boys Go to Heaven di Astro One dan aplikasi Suka. Ti, aku nak beli emas lah. Tapi sekarang mahal gila. Harga naik. Campur upah lagi. Meh, aku bawa pot padu beli emas. Kat mana? Emas Sri Semantan. Beli emas pre-love je. Jimat, tak ada upah tau. Lagi best, diorang ada kilang sendiri kat Puncak Alam. Semua emas diproses dekat situ. Nak special trade-in pun ada. Untung tau. Okey, set. Kunjungi 15 cawangan emas Sri Semantan di seluruh negara atau follow di semua platform digital. Emas Sri Semantan, surga emas pre-love. Kau main lagi ya, slownya kamu mandu ya. Yelah, kita mandu kena
Guna dah tenang, tak boleh laju. Tapi sekarang ni kamu mandu perlahan dekat lorong memotong. Yang memandu perlahan memang bagus. Tapi kalau salah tempat, boleh jadi bahaya juga. Lorong kanan tu khas untuk kenderaan yang nak memotong. Kalau kita pandu perlahan dekat lorong memotong, ia boleh ganggu aliran trafik dan buat orang lain terdedah risiko kemalangan. Ingat ya, kalau nak mandu tenang, duduklah di lorong kiri. Pesanan ini daripada saya, Razak Ahmad. Peka dan prihatin di Sinar. Muzik retro terbaik. Raya Haji dah nak dekat ni. Ustazah nak ajak anda semua daftar ibadah kurban bersama Kurban Eid. Dengan pengalaman lebih 9 tahun, sudah lebih 100,000 pelanggan menggunakan servis Kurban Eid. Tahun ni kami ada offer khas. Setiap peserta akan dapat 4 free gift. Ada telekong, woven bag, tumbler dan frame sijil. Janganlah tunggu lagi kerana stok sangat terhad. Daftar sekarang di website kurbaneid.my. Kurban Eid, saluran ibadah kurban anda. Mesti anda semua guna kata laluan yang sama je untuk semua akaun kan? Baik dari media sosial sehingga ke perbankan online. Alamak. Semua sama. Memanglah senang nak ingat. Tapi bahaya tau. Nak tip mudah. Guna kombinasi huruf, besar, nombor dan simbol dalam setiap kata laluan anda. Password kuat, akaun pun selamat. Saya Abot, peka dan prihatin di Sinar Muzik Retro terbaik. Sinar di Kota Baru 93.8 FM. Baik, ada yang kurang baik. Yang penting kita jaga sesama kita. Jadikan internet selamat untuk semua. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Berjaga-jaga. Kami di Sinar menyokong kempen Internet Selamat 2026. Internet selamat, tanggungjawab semua. Bila saya tengok anak saya belajar, dia sedih. Dia kata, Mama saya susah nak ingat, susah nak faham. Saya tahu dia dah usaha, tapi makin dia cuba, makin dia kecewa. Sampai saya berikan SKV Mind Tropic, suplemen minda dengan bahan nootropic memplaten, bantu otak lebih fokus dan kuat ingatan. Sekarang dia lebih yakin. Cikgu pun perasan hati ibu mana yang tak lega bila anak semangat belajar. Ibu ayah, bantu anak anda lebih fokus dan yakin belajar dengan SKV Mind Tropic. Dapatkan sekarang di skv.com. SKV Mind Tropic, otak bijak. Raya Haji dah nak dekat ni. Ustazah nak ajak anda semua daftar ibadah kurban bersama Kurban Eid. Dengan pengalaman lebih 9 tahun, sudah lebih 100,000 pelanggan menggunakan servis Kurban Eid. Tahun ni kami ada offer khas. Setiap peserta akan dapat 4 free gift. Ada telekong, woven bag, tumbler dan frame sijil. Janganlah tunggu lagi kerana stok sangat terhad. Daftar sekarang di website kurbaneid.my. Kurban Eid, saluran ibadah kurban anda. Jom semak terma dan syarat untuk menyertai peraduan di Sinar. Pastikan anda memahami syarat-syarat serta notis privasi kami. Layari laman web kami sinar.my. Buletin Petronas di Sinar. Mula-mula nak singgah Petronas sekejap je. Sekali isi masa, isi perut, isi bakul, isi ganjaran. Isi semua sekali di kedai Mesra. Ini baru Mesra. Kementerian Kesihatan pantau rapat perkembangan penularan virus baru yang dilaporkan di beberapa negara barat. Namun Timbalan Menteri Kesihatan berkata, setakat ini belum terdapat indikasi ia merebak ke rantau Asia. Terdahulu, KKM maklumkan akan bertingkat kawalan sempadan bagi mengekang penularan wabak hantavirus meskipun tiada kes tempatan warga Malaysia dilaporkan setakat ini. Sekatan terhadap fungsi pesanan terus atau DM dan keupayaan carian profil bagi pengguna bawah usia 16 tahun dilihat mampu lindungi kanak-kanak di ruang cyber. Persatuan Pengguna Cyber Malaysia sifatkan langkah itu sebagai komponen kritikal dalam cadangan sistem pengesahan umur untuk mengakses media sosial di negara ini. Bulan lalu, Oops Cyber Guardian oleh PDRM telah menemukan hampir 500,000 fail bahan penganiayaan seksual kanak-kanak. Seorang remaja lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas tuduhan membunuh seorang penuntut kolej wanita di Ketereh 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh, memandangkan kes berkenaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Di Tawau, Sabah, polis tahan lelaki warga asing selepas dipercayai terbabit dalam kes rogol remaja perempuan ketika mangsa pulang daripada majlis kenduri kahwin. Menteri Hal Ehwal Agama maklumkan tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji bagi musim haji tahun ini. Namun pemantauan terus dipergiat untuk elak ia berleluasa.
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri peruntukkan lebih 3 bilion ringgit untuk pelaksanaan 18 projek tebatan banjir bagi mengurangkan risiko banjir di Pahang. Akhir sekali, hujan lebat dan ribut petir dijangka melanda kebanyakan kawasan di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan hingga 7 malam ini, kecuali Perlis, Pulau Pinang, Putrajaya dan Melaka. Zon Aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Kesederhanaan Pro 2 direka untuk pemilikan mudah. Pro 2 Trust direka untuk pengalaman pemanduan praktikal. Kunjungi bilik pameran Pro 2 hari ini. Jom ke Food Fit Fun Fair, destinasi terbaik untuk memulakan perjalanan kesihatan anda. Acara ini akan berlangsung dari 4 hingga 7 Jun 2026 di Atrium Utama Sunway Velocity Mall Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk analisis komposisi badan percuma untuk memeriksa tahap otot dan lemak badan, konsultasi bersama pakar pemakanan dan dietitian, bengkel memasak yang menyeronokkan serta sesi merasa makanan. Selain itu, anda juga boleh menyertai lawatan berpandu ke pasar raya dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik. Jom makan secara sihat dan kekal aktif bersama. Jumpa anda di sana. Zon Aktiviti Sinar dipandu oleh Pro 2. Ketenangan dan kegembiraan setiap kali anda memperbarui insurans kenderaan Pro 2 Total Protect Plus. Bulan Mei, nikmati voucher Foodpanda percuma. Detak Lok Terma. Berita sukan di Sinar. Kim Panggon tuntut barisan pemain Selangor tampil dengan prestasi lebih kemas pada aksi separuh akhir kedua kejuaraan Kelab ASEAN menentang Namdin esok. Pengendali Red Giants itu berkata, tugas mereka belum selesai dalam usaha untuk merebut tempat ke final. Selangor memiliki kelebihan 1 gol hasil kemenangan 2-1 ke atas Namdin pada aksi pertama minggu lalu. Jawatan kuasa program Road to Goal akan meneroka sukan-sukan baru yang berpotensi untuk disenaraikan dalam program elit negara itu. Jelas Menteri Belia dan Sukan, ia bagi merealisasikan sasaran memburu pingat emas pertama Malaysia di Olimpik. Perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa program Road to Goal minggu depan yang turut menyentuh soal bajet dan hala tuju program berkenaan. Akhir sekali, T. Kaiwun Redo apabila terpaksa melupakan misi mempertahankan kejuaraan Masters Malaysia minggu depan susulan kecederaan lutut dialami gandingannya Man Wei Chong. Bagaimanapun, pemain berlagu lelaki negara itu berkata, keputusan tersebut perlu dibuat demi memastikan Wei Chong pulih sepenuhnya menjelang kelayakan Olimpik Los Angeles 2028. Tahun lalu, Man Wei Chong T. Kaiwun cipta kejutan apabila tewaskan rakan senegara Aaron Chia Sohuyik untuk merangkul gelaran Masters Malaysia. Stadium Astro sekalinya aksi sukan. Layari stadiumastro.com untuk perkembangan berita sukan terkini. Oi, orang sebelah. Buat apa tu? Jangan kacau. Saya nak fokus kepada Brother Sinar sekarang. Muzik retro terbaik. Brother Sinar bersama Rahim, Ray dan Falik dicerdaskan dengan SKV Mind Tropic.